Assalamualaikum guys. So hari ni saya akan sharing kat korang tentang cara untuk kita test starter. Okay, tak kisahlah kereta korang tu auto ke manual ke. Kalau starter korang boleh ikut cara saya ni. Kalau korang dah ada beli starter macam ni, starter kat luar ataupun starter lama, yang penting dekat luar lah. Kita nak test dia sama ada masih lagi elok ataupun tak. So kita try dulu yang lama ni. Okay, korang mesti kena ada jumper. Bila ada jumper barulah korang boleh test starter ni. First, korang kena ada jumper. Cepit yang ini bahagian negatif, cepit dekat bahagian body. Contoh sinilah. Okay, lepas tu satu lagi jumper yang positif. Ini positif, korang kena touch dekat bahagian dua ni, sini dengan yang sini. Okay, yang ni nak tahu perbezaan dia, kalau yang ini dia ada wire pergi ke bahagian motor dia ni. Ni solenoid, ini dekat dia punya motor dia ni. Dia ada wire ni. So bukan yang ini tau, yang ini. Okey, yang ini dengan yang cocok ni. Yang ini kalau korang buka daripada kereta, dia yang ada nut tu lah yang kita kena buka untuk wire tu. Okey, so sekarang kita akan jam dua ni. Okey, korang tengok ni. Bila kita jam, dia memang berpusing. Berpusing, tapi dia tak keluar. Sepatutnya dia mesti keluar. So masalah starter ni, dia tak keluar. Dia berpusing tapi dia tak keluar. Satu lagi, sepatutnya kalau positif ni dia touch dekat sini, dia tak berpusing tau. Dia kena ada lagi satu wire dekat sini, sentuh baru dia pusing dan keluar. Okey? Macam ni dia terus pusing. Dia ada short dekat bahagian dalam. Yang ini starter baru. Starter baru pun sama. Yang untuk negatif touch pada body dia. Okey, sini jam aja sini. Yang untuk positif dekat bahagian ni. Ni yang bukan yang wire ni tau, yang ini. Sini dan juga dia punya cocok sini. Okey, touch dua ni. Okey, jom kita try Korang tengok dekat bahagian sini Saya touch dua ni. Sekejap. Okay, nampak? Dia mesti keluar dan dia akan berpusing. Itu maksudnya starternya elok. Yang ini starter baru. So sekarang pun korang dah tahu macam mana cara kita nak uji starter tu kan. Tapi dekat luar, bukan dekat kereta lah kan. Kalau dekat kereta ada je cara dia. Tapi yang ni saya tunjuk dekat luar. Okey lah, saya pun ada kerja nak dibuat ni. Jemput makan.